seperti seekor singa. Kuasai tanahmu, kuasai dirimu. Setiap insan punya potensi di dalam diri. Setiap insan punya singa yang masih lagi tidur dalam dirinya. Ayo bangkit. Ayo kejutkan singamu. Jadikan ia senjata untuk membantumu. Percaya pada dirimu. Keluarkan singa yang ada. Kau wujud kerana Tuhan telah memilihmu untuk hidup. Jadi hiduplah dengan penuh arti. Jangan jadi singa yang tidur. Bangun dan mengaumlah sekuatnya. Buktikan pada semua yang kau bukan yang biasa. Jadilah luar biasa. Impian digapai, we for you. Terus melangkah dengan bangga. Cabengkel ilmu, forum bicara, penyelidikan dari cahaya. Jaya dari LLP hingga pasca siswaza, kita bersama satu arah. Tiada batas dalam kejayaan. Setiap usaha penuh keyakinan. Bersama hadapi cabaran mendatang. We for you terus berjuang. Dari Citra ke seluruh dunia. We for you membawa cahaya. Setiap langkah, setiap usaha. Bersama kita cipta sejarah. Kami berdiri, kami percaya. We for you terus menyala. Kuat, lebih semangat. We for you, bersama maju. Kir bersama kita terus bangkit. Dari ilmu ke inovasi. We for you. We for you. Kita maju ke hadapan, membimbing, berkongsi, terus bertahan. Ilmu diteroka, impian digapai. We for you, terus melangkah dengan bangga. Bersama kita membina impian. We for you, semuanya di hadapan. Satu misi, satu impian, kita melangkah seiring ke hadapan. Pengetahuan, inovasi dan harapan. We for you, bersatu dalam perjuangan. Ilmu dicari, semangat membara. Setiap langkah membawa makna. Dari pengalaman, dari penyelidikan. Bersama kita capai kejayaan. Kami mengorak langkah dengan penuh yakin. Bersama berkongsi, bersama membimbing. Penyelidikan jadi budaya, demi masa depan, demi generasi kita. We for you, bersama maju. Bersama kita terus bangkit. Dari ilmu ke inovasi. We for you, menuju visi. Kuat semangat, semangat semakin bara. We for you, kita maju ke hadapan.
pembimbing berkongsi terus bertahan. Jadilah seperti seekor singa. Kuasai tanahmu, kuasai dirimu. Setiap insan punya potensi di dalam diri. Setiap insan punya singa yang masih lagi tidur dalam dirinya. Ayo bangkit. Ayo kejutkan singamu. Jadikan ia senjata untuk membantumu. Percaya pada dirimu. Keluarkan singa yang ada. Kau wujud kerana Tuhan telah memilihmu untuk hidup. Jadi hiduplah dengan penuh arti. Jangan jadi singa yang tidur. Bangun dan mengaumlah sekuatnya. Buktikan pada semua yang kau bukan yang biasa. Jadilah luar biasa. Impian digapai, we for you. Terus melangkah dengan bangga. Cabengkel ilmu, forum bicara, penyelidikan jadi cahaya. Jai dari LL hingga pasca siswaza, kita bersama satu arah. Tiada batas dalam kejayaan. Setiap usaha penuh keyakinan. Di bersama hadapi cabaran mendatang. We for you terus berjuang. Dari Citra ke seluruh dunia, we for you membawa cahaya. Setiap langkah, setiap usaha, bersama kita cipta sejarah. Kami berdiri, kami percaya. We for you terus menyala. Lebih semangat. We for you, bersama maju. Bersama kita terus bangkit. Dari ilmu ke inovasi. We for you. We for you. Kita maju ke hadapan, membimbing berkongsi terus bertahan. Ilmu diteroka, impian digapai. We for you, terus melangkah dengan bangga. Bersama kita membina impian. We for you, selamanya di hadapan. Satu misi, satu impian, kita melangkah seiring ke hadapan. Pengetahuan, inovasi dan harapan, we for you, bersatu dalam perjuangan. Ilmu dicari, semangat membara, setiap langkah membawa makna. Dari pengalaman, dari penyelidikan, bersama kita capai kejayaan. Kami mengorak langkah dengan penuh yakin. Bersama berkongsi, bersama membimbing. Penyelidikan jadi budaya, demi masa depan, demi generasi kita. We for you, bersama maju. Bersama kita terus bangkit. Dari ilmu ke inovasi. We for you, menuju visi. Semangat, semangat, semakin parah. We for you.
kita maju ke hadapan. Pembimbing berkongsi terus bertahan. Jadilah seperti seekor singa. Kuasai tanahmu, kuasai dirimu. Setiap insan punya potensi di dalam diri. Setiap insan punya singa yang masih lagi tidur dalam dirinya. Ayo bangkit. Ayo kejutkan singamu. Jadikan ia senjata untuk membantumu. Percaya pada dirimu. Keluarkan singa yang ada. Kau wujud kerana Tuhan telah memilihmu untuk hidup. Jadi hiduplah dengan penuh arti. Jangan jadi singa yang tidur. Bangun dan mengaumlah sekuatnya. Buktikan pada semua yang kau bukan yang biasa. Jadilah luar biasa. Impian digapai, we for you. Terus melangkah dengan bangga. Bengkel ilmu, forum bicara, penyelidikan jadi cahaya. Dari LL hingga pasca siswaza, kita bersama satu arah. Tiada batas dalam kejayaan. Setiap usaha penuh keyakinan. Bersama hadapi cabaran mendatang. We for you terus berjuang. Dari Citra ke seluruh dunia. We for you membawa cahaya. Setiap langkah, setiap usaha. Bersama kita cipta sejarah. Kami berdiri, kami percaya. We for you terus menyala. Lebih semangat. We for you bersama maju. Bersama kita terus bangkit. Dari ilmu ke inovasi. We for you. We for you. Kita maju ke hadapan. Membimbing berkongsi terus bertahan. Ilmu diteroka, impian digapai. We for you terus melangkah dengan bangga. Bersama kita membina impian. We for you selamanya di hadapan. Satu misi, satu impian, kita melangkah seiring ke hadapan. Pengetahuan, inovasi dan harapan. We for you, bersatu dalam perjuangan. Ilmu dicari, semangat membara. Setiap langkah membawa makna. Dari pengalaman, dari penyelidikan. Bersama kita capai kejayaan. Diri kami mengorak langkah dengan penuh yakin. Lu bersama berkongsi, bersama membimbing. Penyelidikan jadi budaya. Demi masa depan, demi generasi kita. We for you, bersama maju. Bersama kita terus bangkit. Dari ilmu ke inovasi. We for you, menuju visi. Kuasa semangat.
for you, kita maju ke hadapan. Pembimbing berkongsi terus bertahan. Jadilah seperti seekor singa. Kuasai tanahmu, kuasai dirimu. Setiap insan punya potensi di dalam diri. Setiap insan punya singa yang masih lagi tidur dalam dirinya. Ayo bangkit. Ayo kejutkan singamu. Jadikan ia senjata untuk membantumu. Percaya pada dirimu. Keluarkan singa yang ada. Kau wujud kerana Tuhan telah memilihmu untuk hidup. Jadi hiduplah dengan penuh arti. Jangan jadi singa yang tidur. Bangun dan mengaumlah sekuatnya. Buktikan pada semua yang kau bukan yang biasa. Jadilah luar biasa. Impian digapai, we for you, terus melangkah dengan bangga. Cabengkel ilmu, forum bicara, penyelidikan jadi cahaya. Jaya dari LLP hingga pasca siswaza, kita bersama satu arah. Tiada batas dalam kejayaan, setiap usaha penuh keyakinan. Di bersama hadapi cabaran mendatang, we for you terus berjuang. Dari Citra ke seluruh dunia, we for you membawa cahaya. Setiap langkah, setiap usaha, bersama kita cipta sejarah. Kami berdiri, kami percaya, we for you terus menyala. Kuat, lebih semangat. We for you, bersama maju. Here bersama kita terus bangkit. Dari ilmu ke inovasi. We for you. We for you. Kita maju ke hadapan, membimbing berkongsi terus bertahan. Ilmu diteroka, impian digapai. We for you, terus melangkah dengan bangga. Bersama kita membina impian. We for you, selamanya di hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana hadir pada sesi perkongsian pada malam ini. Terima kasih pada Cikgu Lau. Fida okey ke? Suara hilang ah? Hilang? Ada dah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana hadir pada sesi perkongsian pada malam ini. Terima kasih pada Cikgu Lau atas montaj pembukaan tadi. Sebelum kita mulakan sesi siri 31 We4U 25 pada malam ini, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Cikgu Raja Muhammad Khairuddin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Jadi mari sama-sama kita baca doa mengikut cara masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين، في غزة، في كل مكان وفي كل زمن. Allah ya Alim ya Hakim. Sesungguhnya kami berhimpun pada malam ini dalam siri perkongsian ilmu We For You siri ke-31 bagi tahun 2025. Bagi menyantuni wadah pembudayaan, pendidikan dan inovasi, kami mohon kepadamu berkatilah majlis ini, rahmatilah pertemuan kami dan jadikanlah usaha kami menuntut ilmu ini sebagai ibadah yang diterima di sisimu. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pembuka pintu kebijaksanaan, kurniakanlah kepada kami barisan panel pembicara serta para peserta kefahaman yang mendalam dalam mengolah pendidikan dan menghasilkan proposal kajian yang berkualiti. Lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu, tajamkanlah fikiran kami untuk menjana idea-idea inovasi yang bernas yang mampu menyumbang kepada kecemerlangan pendidikan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wassalam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya serah semula kepada pengerusi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tajuk sesi perkongsian yang saya kira amat penting iaitu tajuk model proposal. Okey, malam ini insya-Allah kita akan fokus pada idea, struktur dan langkah penting dalam membina model proposal. Pertama, Cikgu Siva Rajani Masilamani, betul nama saya sebut ni. Beliau adalah penerima HLP 2025 bagi tajuk Teknologi Pendidikan di UTM. Seterusnya Cikgu Siti Suryani binti Syafi'i, penerima HLP 2025 PhD Pendidikan STEM Science USM. Sebelum memulakan sesi perkongsian pada malam ini, suka saya ingin mengingatkan kepada semua peserta, anda boleh tanya soalan di ruangan chat sepanjang sesi berlangsung, atau jika ingin bertanya terus, boleh tekan angkat tangan untuk peluang bertanya terus kepada panel. Okey, sekarang saya kira dipersilakan penceramah dimulakan dengan Cikgu Siva Rajani untuk memulakan perkongsian. Dipersilakan. Selamat malam. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita pada hari ini, Cikgu Rafidah. Semua boleh dengar ke? Clear Cikgu, clear. Alright. Okay. Sebelum saya memulakan sesi perkongsian saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim We4U kerana memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman yang saya alami sepanjang permohonan HLP ini sehinggalah saya berjaya ke tahap ini. So saya amat terima kasih kepada Dr. Nizam atas segala perkongsian dan juga tim We4U. Okay, sebelum kita mulakan kita punya perkongsian pada hari ini, izinkan saya untuk share slide saya pada hari ini.
Okay, semua boleh nampak slide saya ya? Clear doktor. Clear doktor. Clear sih. Baru pelajar lagi, belum lagi doktor. Alright. Okay, tajuk perkongsian saya pada hari ini adalah model proposal. Okay, sebelum tu saya kenalkan diri saya. Nama saya Siva Ranjani, anak perempuan Masri Namani. Lebih dikenali dengan Cikgu Jani. Okay, saya merupakan seorang guru pemulihan yang mempunyai pengalaman mengajar selama 14 tahun. Okay, kini saya merupakan pelajar PhD sepenuh masa yang sedang sedang sambung belajar di Universiti Teknologi Malaysia dalam bidang teknologi pendidikan. Okey, kalau kita lihat kepada pengalaman saya membuat permohonan HLP ini, ianya merupakan saya telah membuat permohonan selama 2 kali, iaitu pada tahun 2024 dan 2025. Dengan izin Tuhan, dengan rezeki, dengan blessing semua, akhirnya saya berjaya juga tahun ini. So sekarang telah ikuti pelajaran saya sepenuh masa di UTM. Itu saja serba sedikit tentang saya. So sebelum jom kita terus masuk kepada sesi perkongsian saya. Okey, apa yang saya akan nak kongsi dalam sharing saya pada hari ini. Okay, saya akan melihat kepada 3 perkara penting, iaitu apa itu MP bermaksud model proposal. So saya shortcut, saya letak MP. Okay, apa itu, kita akan lihat apa itu MP, kenapa kita perlu buat MP, lepas tu siapa yang perlu ataupun wajib perlu buat MP. Okay, seterusnya kita akan lihat kepada komponen-komponen yang perlu ada dalam penyediaan model proposal, dan seterusnya saya akan sharekan kepada cikgu-cikgu di luar sana contoh model proposal diikuti dengan contoh bahan yang saya telah guna semasa interview HLP saya. Okay, secara ringkasnya model proposal ni merujuk kepada draft ringkas. Maksudnya dokumen cadangan kajian yang padat dan fokus merangkumi elemen-elemen utama penyelidikan. Maksud di sini, model proposal itu adalah draft yang kita tulis sebelum kita mula menulis proposal kita, iaitu tiga chapter yang pertama. So kita akan buat secara draft ringkas. Selain itu, model proposal ini juga boleh dikenali, kita boleh anggapnya sebagai blueprint awal. Okay. Blueprint awal ni maksudnya ianya berfungsi sebagai plan kerja permulaan yang memberi gambaran jelas tentang hala tuju kajian kita. Sebelum kita nak membuat kajian, kita mesti kena ada macam satu platform, macam satu hala tuju, apa benda kita nak buat. Macam memang biasa, termasuk saya sendirilah, memang saya blur apa nak buat, tak tahu apa isu saya, di mana hala tuju saya, di mana saya nak stop. Memang perkara-perkara itu saya orang kata kurang pasti. So untuk sebagai persediaan untuk bab yang panjang 3 chapter tu, so kalau kita dah siapkan model proposal itu, mungkin kita akan dapat tahu itu sebagai blueprint awal. So kita akan dapat gambaran apa kita nak buat. Alright. Okay, selepas itu dalam model proposal itu mesti kena ada komponen-komponen seperti tajuk, kena ada isu, kita boleh nyatakan jurang, objektif, persoalan kajian, metodologi kajian dan juga jangkaan yang akan dapat. Okay, sebenarnya siapa yang perlu kena buat model proposal ini? Ada tak cikgu-cikgu ada idea siapa yang perlu, siapa yang wajib? Perlu ke tak? Kenapa? Kita kena buat ke tak model proposal ini? Apa pandangan anda? Boleh reply saya punya soalan ni dekat chat box. Siapa tak? Perlu tak? Kita wajib ke kena buat model proposal ini? Anyone? Ada idea? Okay, nampaknya cikgu-cikgu saya tak berapa pasti sebab kamu blur ke, ada yang dah pernah membuat model proposal, tak apa, saya teruskan ya. Okey. Siapa yang perlu kena buat model proposal ni? Biasanya seseorang yang nak mula membuat kajian penyelidikan. Okey, misal kata kita nak start buat research, kita mesti kena buat, bukan nak kata mestilah, kalau buat baik. So ianya akan kita boleh bagi kepada SV kita, panel kita, dia macam gambaran. Alright?
Okey, seterusnya, kenapa MP ini sangat penting? Apakah sebabnya kenapa kita nak perlu buat? Apakah kebaikan kalau kita membuat modul proposal ini? Okey, ianya yang pertama, ianya menunjukkan kejelasan idea kita. Maksudnya bila seseorang penyelidik yang siap keluar dengan MP, dia menunjukkan dia jelas idea dia, di mana hala tuju dia nak pergi. Okey, seterusnya calon yang membuat MP ni dia betul-betul faham. Seseorang yang faham akan kajian dia, baru dia boleh sediakan MP. Selagi kita tak faham apa yang kita buat dengan isu kita, skop kajian kita, tentang intipati kajian kita, selagi kita tak faham, kita memang tak boleh buat lah. So memang ianya menunjukkan sejauh mana anda semua faham ataupun mendalami kajian masing-masing. Okay, selain itu, MP ni juga sangat penting sebagai ianya merupakan penilaian kepada panel. Okay, panel yang ianya dapat membantu panel menilai proposal yang kita buat. Okay, contoh kata semasa kita berhadap dengan SV ataupun semasa temu dega. Okay, ada ramai calon yang hadir tu, mungkin ada sekumpulan tu dia tak bawa model proposal. Ada macam katakanlah cikgu menghadap panel masing-masing, panel interview ke SV masing-masing, cikgu propose dengan model proposal ini. Mesti pandangan ataupun SV ataupun panel lain, sebab mereka tak perlu selak banyak muka surat sehingga untuk memahami proposal yang anda bawakan. Dengan adanya model proposal ini, panel ataupun SV kita dah boleh faham, sebab dalam tu memang dah ada 3 chapter tu kita akan masukkan, kita akan compactkan dalam 1 page. Macam kat sekolah kita buat 1 page report, dalam penyelidikan juga kita boleh sediakan semua 3 chapter intipati yang ada dalam 3 chapter tu kita akan masukkan dalam 1 buku surat. Selain itu, sebab pentingnya kita nak buat MP ni, ianya dapat mengelakkan masalah. Contohnya kita dapat pastikan skop kajian realistik, tidak terlalu luas dan boleh disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kita tak lari daripada tajuk kita, macam kita dah ada framework, kita macam dah ada hala tuju. Mana nak buat, bila nak siap, apa isu yang dipilih, apa metodologi yang kita nak guna, sebab kita dah dapat. Sebelum kita mula menulis tiga chapter proposal tu untuk diberi kepada panel ataupun SV, kita dah nampak kita punya kajian, sejauh mana kajian itu akan pergi. Okay, seterusnya ianya sebab penting kerana menjadi asas kukuh, iaitu menjadi tapak pelancaran yang kukuh sebelum menulis proposal penuh yang lebih komprehensif. Bila seseorang penyelidik ataupun student kita nak membuat kajian, kita dah ada macam framework. Contoh sama seperti semasa kita mula mengarang. Biasanya dekat sekolah kita mengajar murid menulis karangan, mesti ada tapak, mesti ada framework. Murid tak terus masuk kepada karangan ni terus mula. Dia basicnya dia akan tulis apa dia nak buat dekat pendahuluan, perenggan kedua, ketiga, mesti ada dia punya flow dia. So at the end, student tu dapat tahu apa benda dia nak tulis. So dia tak lari daripada tajuk. Sama juga dengan konsep penyelidikan kita. Kalau seseorang yang buat MP, iaitu model proposal, dia tak lari dah daripada tajuk. Maksudnya kita dah ada fokus, kita dah ada hala tuju, apa benda yang nak kita akan buat, kita boleh lihat di situ. Okay, seterusnya terdapat komponen-komponen dalam model proposal. Okay, nanti model proposal contoh saya akan share di sini ya cikgu-cikgu. Okay, apakah komponen-komponen yang boleh ada dalam model proposal? Secara basicnya dia merangkumi tiga chapter. Kita akan selipkan dalam 1 muka surat. So iaitu kita mula dengan tajuk kajian, seterusnya kita akan buat pendahuluan, penyataan masalah, diikuti dengan objektif kajian, seterusnya persoalan kajian, batasan kajian, kepentingan kajian, diikuti dengan metodologi iaitu reka bentuk kajian, seterusnya pensampelan, instrumen kajian kita yang nak buat,
pengumpulan data. Bagaimana kita nak kumpul data? Seterusnya penganalisisan data. Bagaimana cara kita nak analisis data kita? Seterusnya kajian rintis. Okay, di sini saya bezakan dengan dua warna sebab apa yang saya faham adalah yang warna kuning tu saya faham itu adalah konten daripada chapter 1. Yang warna hijau adalah konten daripada chapter 3. Alright. So sekarang kita akan terus tanpa membuang masa, kita terus masuk kepada template model proposal. Dengan loading. Alright. Boleh nampak? Cikgu-cikgu boleh nampak model proposal yang saya kongsikan di sini? Nampak clear. Alright. Terima kasih cikgu. Okey, ini adalah contoh model proposal yang telah diberikan oleh tim B4U. Okey, ini dihasilkan oleh tim B4U kepada calon-calon yang nak sambung belajar, nak buat proposal. Okey, ini rangka dia memang seperti ini. So kita boleh buat tajuk iaitu pembangunan model. Kita kan boleh start dari tajuk, diikuti dengan pengenalan, penyataan masalah. Lepas tu ada objektif kajian di sini, batasan kajian, diikuti dengan kepentingan kajian, tujuan kajian, persoalan kajian iaitu persoalan kajian ni kita akan rujuk kepada objektif kajian. Seterusnya instrumen yang seterusnya adalah metodologi kajian kita, iaitu reka bentuk kajian. Apakah reka bentuk kajian yang kita nak buat? Adakah kita nak buat design driven research ataupun quanti, quali ataupun mixed method? So kita perlu nyatakan di sini. Seterusnya kita boleh terus masuk kepada instrumen kajian yang akan kita guna dalam sepanjang hasil kajian kita. Ikuti dengan pensampaian, maksudnya responden kajian kita, pengumpulan data, analisis kajian kita, kajian rintis. Di sini maksudnya dekat satu page saja kita dah boleh tahu, kita dah boleh nampak whole proposal punya story dekat sini. So bila panel lihat ataupun SV kita lihat, dia tak perlu baca banyak muka surat. Dia secara ini saja ditengok je. Sebelum mendalami proposal kita, panel ataupun SV dah boleh faham apa yang kita nak sampaikan. So kalau seseorang calon yang pergi menghadap panel, kita semua tujuan kita semua adalah nak menghala ke HLP kan. So saya bawa cikgu-cikgu semua ke fenomena HLP je lah. Kita belum lagi masuk zone SV tu. So saya nak terus kepada depan mata saya adalah panel-panel. Okay, saya bagi saya punya own experience bila saya bawa model proposal ni. First year saya bawa tanpa model proposal, iaitu 2024, sebab saya tak dapat interview. Saya lepas dekat permohonan, lepas tu tak lepas. So second time saya berjaya panggil untuk interview. So mulalah saya pun betul-betul cintakan kajian saya. Biasa SV saya cakap dengan saya, cikgu mesti cintakan kajian awak. Awak suka sangat kajian, awak mesti kena tahu apa kajian awak tu. Setiap inch by inch you mesti kena tahu you punya kajian tu. So mulalah saya pun, orang kata kopik. Segala benda ada yang dalam kajian saya nak mastery I punya kajian. So dengan itu saya pun honestly kalau nak bagi tahu, sebenarnya sebenarnya model proposal ini kita buat sebelum menulis proposal. Tetapi dalam kes saya dah siapkan semua proposal saya yang dia lebih kurang dia 20 muka surat. Saya dah siapkan semua tu baru untuk pemahaman saya sendiri apa yang saya menulis. Saya tukar konten yang panjang-panjang tu dalam proposal saya pergi kepada model ini. So maksudnya saya dah faham betul-betul kajian saya tulis sendiri dengan menggunakan perkataan saya sendiri. Saya pindahkan maklumat dalam model proposal saya yang 20 muka surat tu ke model ini. Maksud di situ, saya faham apa yang saya buat. Bila ditanya panel bila tanya saya soalan, bila dia semak saya punya model proposal ni, semua dia tik sahaja. Itu menunjukkan apa yang saya faham, proposal yang saya buat tu
agak betul kot. Sebab mereka tak guna mark, guna pensil, dia titik, saya pun rasa macam lega. Dia tak, belum masuk lagi saya punya 20 muka surat proposal. Dia cuma melihat one page proposal ni dan lepas dah. So masuk apa yang saya nak sampaikan di sini. First impression untuk kepada panel kita tu. Kita pergi dengan perkara macam ni berbanding dengan calon yang bawa 20 muka surat, 10 muka surat melambat banyak dibagi bawa. Kita bawa banyak sijil macam mana pun. Panel, apa yang saya faham, ini pengalaman saya, dengan antara sijil-sijil banyak, pencapaian banyak, itu ada ditengok, itu macam added value saja. Tapi bila kita dah mastery kita punya research, panel pun suka, ditanya soalan mana-mana pun we are able to answer the questions. So maksudnya kita boleh menjawab setiap perkara yang mereka tanya dalam model proposal kita punya kajian, kita boleh, macam saya boleh menjawab. Honestly, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada tim For You lah. Sebab kalau tak ada model macam ni memang tak tahulah saya apa akan saya buat. Okay, alright, okay, kita tengok contoh yang saya buat ya. Alright. Okay, ini adalah contoh model proposal yang saya buat. Okay. Ini dia. Okay, ini adalah contoh model proposal yang saya bawa semasa interview HLP tahun 2025. Okay, panel-panel yang interview saya mereka lihat proposal ni lah. So dia tengok je ada warna-warni. Sebenarnya ni template original For You. Saya tak sempat nak edit-edit sikit, nak cantik-cantikkan lagi lah. Saya ambil sebab masa tu memang kesuntukan masa. Sebab saya mula dengan saya punya proposal 20 page tu, saya fahamkan tu, sebab tu baru saya last minute baru saya buat. Sepatutnya kalau anda janganlah ikut langkah saya, tapi cikgu-cikgu di sana boleh dari sekarang kamu boleh plan, dari sekarang kamu boleh plan, boleh conteng-conteng dekat model proposal ini, kamu boleh print out, tulis-tulis sikit, dan baru boleh faham apa yang kita buat. Alright, okay, di sini kita tengok pembangunan dan penilaian modul EduGamePad untuk guru pemulihan khas dalam penguasaan literasi bahasa Melayu, murid pemulihan khas tahap 1. Masa tu belum pandai lagi lah. Kalau sekarang saya tengok tajuk ni macam ada dia punya selok-belok sikit lah. Alright, so tajuk kena macam ni. Saya dah tahu apa tajuk saya nak buat. Lepas tu pendahuluan saya mesti apa yang saya pelajar daripada tim For You adalah kalau sebarang perkataan, sebarang statement, apa-apa segala benda yang kita nak sampaikan di sini mesti kena ada bracket ni. Ini selalu Dr. Nizam beritahu. Saya ingat lagi mesti ada bracket. Bracket. Perkara tu memang dah stick dekat otak saya. So kalau apa-apa statement yang kita nak sampaikan di sana, kita nak defend kepada panel, mesti kena ada bracket tu. Kalau tak ada bracket, kiranya kita dalam zone yang safe lah. Maksudnya memang betul-betul kita ada buat literature review, kita dapat statement itu. Alright, so di sini saya sertakan 3 bracket tu. Pendahuluan, daripada pendahuluan saya pergi kepada pernyataan masalah saya. Lepas tu saya ada juga bracket, setiap satu ayat saya letakkan dengan saya punya justification di sini dari mana saya dapat pernyataan masalah. Dari situ saya pergi tentukan saya punya objektif kajian, diikuti dengan saya punya soalan kajian. Lepas tu saya dah dapat limit batasan kajian saya, di mana kajian ini saya hanya fokus kepada guru pemulihan sahaja yang mengajar murid tahap 1 sahaja. Which means saya tak lari daripada skop saya. Saya tahu, saya setkan dari awal. Cuma saya nak buat sampai guru pemulihan tahap 1 sahaja, di mana modul yang saya akan bangunkan tu cuma ada sampai tajuk suku kata terbuka sahaja, tak lebih itu. Saya tak masuk kepada suku kata tertutup, kemahiran lain. Saya dah stick saya dah set dari awal. Seterusnya saya juga di situ setkan kepentingan kajian ini. Kepentingan kajian ini kita boleh bagi tahu dari segi individu sebagai murid itu kepada guru, kepada kita kena luas sikit, kena kepada KPM, kena kepada sekolah, apa kita punya sumbangan kepada tu, apa kena mengena dengan kajian kita, apakah kepentingannya kajian yang kita buat. Seterusnya tadi sudah bagi tahu persoalan kajian ini refer daripada objektif kajian.
So ini adalah satu set. Kalau cikgu-cikgu lihat, ini adalah daripada bab 1. Komponen yang kita pilih dalam model ini adalah bab 1. Seterusnya saya setkan saya punya metodologi. So iaitu saya plan buat kajian reka bentuk dan pembangunan. Di situ saya ada nyatakan dia punya scholar dia, Richie Clive, dengan 3 fasa utama. Di sini kalau saya dah set macam ni, panel bila lihat maksudnya kita faham apa tu kajian PRP, apa benda yang mereka nak buat. Okey, fasa 1 apa, fasa 2. Maksudnya saya memang dah mendalami kajian saya. Apa benda yang saya nak buat dalam ni saya memang dah set, saya dah lepas, saya dah buat benda ni, memang otak saya memang dah stick. Okey, benda ni saya tak lari daripada apa yang, sebab saya sudah plan dari awal. Alright, so daripada metodologi ini saya setkan untuk fasa 1 saya buat soal selidik untuk siapa guru. Fasa 2 saya gunakan borang soal selidik. Fasa 3 saya guna temu bual untuk guru dan instrumen ujian prapos untuk murid. Maksud di sini saya sudah pun tetapkan apakah instrumen kajian yang saya akan gunakan dalam kajian saya. Seterusnya pensempelan. Saya telah pun rancang untuk membuat kajian ini terhadap guru pemulihan khas di negeri Johor. Saya dah pilih itu, saya sudah letakkan sampel bagaimana saya pilih. Saya pilih persempelan secara bertujuan, purposing sampling, dengan melibatkan pemulihan khas yang mempunyai pengalaman dalam pengajaran literasi murid pemulihan khas. Di sini saya sudah pun macam apa orang kata, macam saya dah set kan apa nak buat. Saya dah nampak kajian saya, walaupun ianya belum lengkap sepenuhnya, saya sudah nampak bayang-bayang kajian saya. Okay, so seterusnya di sini saya juga setkan pengumpulan data. Pengumpulan data dalam fasa 1 saya bagaimana kumpul data tu, fasa 2 dan fasa 3. Seterusnya kajian rintis, saya akan membuatkan kajian rintis terhadap soal selidik dan instrumen penilaian sebelum saya membuat dan gunakan instrumen itu dalam kajian sebenar. Akhir sekali adalah penganalisisan data. Okey, di sini saya sudah tentukan fasa 1 buat apa, fasa 2 buat apa, fasa 3 buat apa. So ini adalah model proposal saya yang saya bawa semasa interview saya pada bulan April hari itu. Okey cikgu. Okey, sebelum saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sebelum saya nak akhirkan saya punya perkongsian, saya nak kata nak bagi tahu beberapa lah. Bila kita nak pergi kepada HLP tu, dia bukan soal siapa paling hebat, tetapi siapa paling bersedia untuk berkembang. Jika hati anda yakin, usaha anda tekun dan niat anda betul, pintu peluang pasti terbuka. So cikgu-cikgu, buatlah yang terbaik, buat serius, sebab di luar sana ramai yang nak mohon HLP tu. So cuba rasa sendiri kebaikan, keunikan, apa yang special dengan HLP. Bila dengar HLP tu bukan senang nak dapat, ianya rezeki Tuhan kepada kita. Saya percaya tu apa yang saya buat ni bukan hasil saya, dia hasil turun daripada Tuhan. Cuma saya pembuat yang buat benda ni sahaja. Segala benda dikurniakan daripada Tuhan. So cikgu-cikgu yang di luar sana, saya mengucapkan all the best kepada semua orang. Harap tahun ini, tahun 2026 ramai lagi menjadi calon HLP dan nikmatilah jalan-jalan perjalanan HLP ni. Sebelum interview, semasa interview, selepas interview dan seterusnya menyambung pelajar tu. Dia punya orang kata 3 tahun lebih tu special sangat. Walaupun ada banyak benda, walaupun ada liku, selok-belok, macam-macam ada. Itu selepas yang anda dapat calon HLP tu, kita boleh share yang dapat selepas tu. Tapi sebelum mengikuti program nak pergi kepada HLP tu, nak melangkah masuk kepada KPM tu, bagi saya lah special sangat. Sebab saya boleh kenang apa yang saya lalui dengan time kita nak bekerja
kita balik kerja, kita ambil masa buat proposal. So jangan tunggu sampai bahan keluar baru nak keluar dengan model proposal, baru nak set tajuk, baru nak fikir isu. So jangan cikgu, nasihat saya, pengalaman saya sendiri, macam saya set tajuk saya punya isu sejak 2024. So 2 tahun tu saya cari maklumat, saya kumpul semua maklumat. So cikgu-cikgu pun kalau betul-betul sesiapa yang betul-betul serius, tolonglah bergerak dari hari ini. Alright? Terima kasih cikgu. Itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih cikgu. Di ruangan chat ada soalan tapi saya rasa cikgu dah tunjuklah. Yang pertama soalan dia tanya cukupkah satu muka surat kan. So cikgu dah tunjukkan macam mana kita boleh cukupkan satu muka surat tu. So sebenarnya satu muka surat tu boleh muat sebab kita bukan tulis ikut font yang berapa nak tetapkan kan. Kita ikut font yang supaya dia boleh muat satu muka surat. Betul kan cikgu kan? Ya betul. Kemudian dia cakap boleh tak cikgu share model cikgu dalam group We4U. Saya rasa tapak yang cikgu punya tu cikgu pun ambil contoh dan tapak daripada group We4U Tele kan. So boleh scroll aja. So saya rasa itu. Lepas tu ada soalan lagi. Soalan pertama, di fasa analisis keperluan DDR saya guna 4 orang cikgu untuk kesahan protokol temubual oleh pakar. Apakah boleh 1 orang sahaja atau lebih, dan kajian rintis apakah boleh 1 orang sahaja sebelum kajian sebenar dijalankan, justifikasi. Kemudian jika cikgu tulis dalam bahasa Melayu, adakah soalan juga dalam bahasa Melayu atau mix? Soalan interview tu nasib. Yang okay, cikgu tulis dalam BM tu adakah soalan juga dalam BM? Itu yang masa interview ke? Yang cikgu Azlina tanya tu semasa interview ke apa? Ya, okey. Macam pengalaman saya cikgu, saya pergi je, saya merupakan calon terah last one. Sebelum saya ada seorang lagi, saya hanya diberi masa selama 8 minit sahaja. Panel ada 2 orang, seorang panel India, lecturer India, Dr. Shanti, yang seorang lagi panel yang panel Melayu lah. Saya tak ingat berapa sebab nervous sangat. Saya pun tak tahulah macam mana kan nak masuk interview first time saya pergi. Memang nervous sangat. Itu bila dah masuk sana, duduk panel senyum, lepas tu kita berilek je lah, kita letak barang-barang kita semua terus saya diberi hanya masa 8 minit sahaja. Panel minta saya introduce saya punya self pasal dalam English, lepas tu terus masuk kepada model proposal saya. Dia tengok proposal semua, dia write, dia dah tepikan saya punya proposal, dia sembang dengan CJ saya, dia sembang dengan kalau awak dapat HLP apa awak akan buat. Lepas tu dia ucapkan banyak kali tahniah lah. Itu saja. So kira saya blessed lah kira sebab dalam bilik interview tu kira macam tak tegang sangat. Dia friendly. So saya pun rasa macam lega lah dah keluar dari bilik tu kan. Okey lah, okey syukur dah lepas macam itu je. So depends lah cikgu, kadang dia ada tanya dalam bahasa English, kadang ada dalam bahasa Melayu. Kalau proposal dalam BM tak kisah, dia sometimes dia suruh kita respon dalam bahasa English, depends. Cikgu kuatkanlah semangat, cikgu sembahyang, anak tanya dalam BI ke cikgu semangat kan. Memang macam tu. Tak perlu bentang dengan slide ke cikgu. Slide tu diberi 5 slide, kita akan bentangkan slide itu semua termasuklah 5-8 minit. Cikgu laju je lah bentang. Slide tu cuma memang dalam format HLP tahun 2025, mereka dah bekalkan berapa muka surat, apa perlu yang ada dalam slide, semua panduan sudah diberikan. So memang 5 slide termasuk kita punya slide pertama pengenalan. Maksudnya 3 chapter tu cikgu akan compact dalam slide tu lah. Kalau boleh pastikan slide itu jangan banyak perkataan. Kalau boleh emoji sikit, banyak grafik sikit lah. Sebab kalau mereka nak kita cakap, kita sampaikan maklumat tu dalam 8 minit. Kalau kita tolak kita punya intro 1 minit, 2 minit pun cuma kita tinggal 6 minit sahaja untuk bentang proposal kita. So cikgu bersedialah. All the best cikgu. Itulah pengalaman saya dulu pun lebih kurang juga. Dia masuk tapi masa saya dia cakap sebab nak ambil doctorate dia suruh intro dengan English. And then boleh profit. So soalan yang berkaitan DDR ni cikgu nak jawab ke? Tu kena rujuk pakar kita lah Dr. Nizam. Saya pun dalam proses belajar ni. Okay. Kena DDR saya jawab. Doktor, soalan apa tu?
Dia tanya DDR ni, dia kata soalan pertama di fasa analisis keperluan kajian DDR, saya guna 4 orang cikgu untuk pengesahan protokol temu bual oleh pakar. Apakah boleh 1 orang sahaja atau lebih doktor, maksudnya mungkin yang ada title doctorate kot. Dan kajian rintis, apakah boleh 1 orang sahaja belum kajian sebenar dijalankan? Justifikasi. Soalan ni kan, fasa 1 ni maksudnya dia akan gunakan interview, okey. Dan apa yang saya faham ni dia nak guna 4 orang cikgu untuk interview. So untuk nak mengesahkan dia buat protokol temu bual tu, dia boleh ambil seorang ataupun 2. Okey, dan dia boleh buat rintis. Maksudnya dia kena cari citation dalam kajian kualitatif. Interview ni berapa orang sebenarnya, berapa banyak orang yang perlu dilaksanakan rintis ni. Ini tak sama dengan kuanti. Okey, kalau kuanti pilot test ni 30, 25, 30 macam tu. Alright. Justifikasi tu dia kena ada bracket lah. Siapa yang sebut tu? Mariam ke, Yin ke? Kena ada yang tu. Dia tak boleh ambil seorang 2 lepas tu tanya pandangan orang. Macam tanya pandangan saya kata okey, memang betul tu. Seorang ataupun 2 tu untuk tengok bahasa, untuk tengok konten. Tapi dia kena come out dengan bracket tu lah. Siapa yang sebut seorang ataupun 2 tu. Boleh 4 orang untuk interview untuk fasa 1 tu boleh. Tapi dalam kualitatif pun dia still kena buat dalam kualitatif pun dia still kena buat pilot test, okey, untuk kualitatif. Refer scholar-scholar dalam kualitatif. Okey, bukan ambil apa-apa yang kita cakap macam ni. Alright, itu jawapannya. Kualitatif ni, maaf doktor saya nak tanya pula. Kualitatif ni bukan kita bergantung pada saturation yang saturation maksudnya yang macam orang yang sama, berbagai orang ulang benda yang sama. Macam mana? Itu fahaman untuk kajian full kualitatif. Kalau nak buat saturation tu untuk fasa 1, jenuh kita nak buat. Dalam DDR ni kita dah set dah. Katakan kita nak ambil 4 orang interview. 4 orang tu kita ambil daripada Mariam ataupun Yin. Mungkin 5 hingga 7 ke Mariam ataupun Yin. Sebab kita bukan full kualitatif. Okey, yang saturated tu kalau kita nak buat tu, maksudnya selalunya 3-4 orang tu dah okey lah. Mungkin kalau dia pergi jauh lagi, berapa lama kajian kita nak habis. Alright, kalau kualitatif full, itu persoalan dia. Tapi kalau DDR, di peringkat fasa 1 ni, kita letak citation siap. Berapa orang yang diperlukan untuk semi-structured interview, unstructured interview, and structured interview. Kena ada citation semua. Kenapa pilih semi-structured, kenapa tak pilih unstructured, dan kenapa tak pilih structured interview. Dan itu semua kena ada bracket. Sebab dalam fasa 1 ni, kalau dia dalam keadaan macam ni, dia berada dalam qualitative approach, qualitative method. Jadi, dia kena refer orang-orang kuali, sekolah-sekolah kuali. Kalau yang tadi tu, saturated tu maksudnya, kita guna pakai untuk yang full kualitatif dan kita sebenarnya bukan full kualitatif, bukan full kuantitatif, bukan mixed method dan kita adalah multiple method. Alright? Sebab ni fasa 1 je. Fasa 1 ni pengesahan untuk dapat lesen, bergerak ke fasa 2. Dia bukan satu kajian full kita ni. Fasa 1 ni analisis tu aja dan terus siap PhD. Bukan, sama ada you buat master ke, you buat PhD ke. Fasa 1 tu dalam 5 bulan. 5 bulan tu pun lama dah tu. Kalau dicadangkan 5 bulan tu pun lama dah untuk habiskan data dan habiskan penulisan fasa 1. Bukan disebarkan satu Malaysia. Ni analisis bukan disebarkan satu Malaysia. Ni analisis lebih baik digunakan purposive sampling. Dan ni analisis ni adalah bersifat formative assessment. Sebab tu jumlah responden ya, jumlah sampel dia tak banyak. Sebab dia purposive. Alright? Faham ya? Okey, terima kasih doktor. Lepas tu ada budak ni tadi tanya, terima kasih doktor, kalau rujuk dengan tesis sebelumnya yang ada hanya 1 orang untuk pilot test dan untuk kesahan protokol temu bual pembaikan soalan temu bual 1 orang saja, boleh dijustifikasikan doktor?
Okay, seterusnya ada soalan daripada Cikgu Ki. Salam sejahtera, bolehkah jelaskan perbezaan antara penakkulan induktif dan deduktif? Ada siapa nak jawab ni? Inductive assessment and deductive assessment. Ada penilaian yang dibuat di peringkat awal, ada penilaian yang dibuat di peringkat final. Okey, dalam kes kita ni kita tak bincang hal ni lah. Alright? Okey, penilaian yang berada di peringkat akhir ataupun penilaian yang berada di peringkat awal. Penerangan dulu, lepas tu penilaian di ujung, dan satu lagi penilaian dulu, lepas tu penerangan di ujung. Okey? Lagi? Soalan lain? Tak ada. So kita pergi pada penceramah kedua, Cikgu Siti Suria binti Syafi'i. Dipersilakan Cikgu. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan yang terutama kepada Dr. Muhammad Nizam, kepada moderator dan juga rakan-rakan sekalian yang menyertai kita punya online secara malam lah, online pada malam ini. Baik, kiranya perkongsian yang telah disampaikan oleh Dr. Siva Ranjani cukup komprehensif lah bagi saya, sebab saya tidak menyediakan kita katakan slide sampai sebegitu detail kerana saya diberi amanah katanya untuk berkongsi ya. Jadi saya sampaikan setakat mana yang saya boleh berkongsi bersama rakan-rakan hasil daripada pengalaman membuat persediaan untuk HLP pada tahun 2025. Baik, sedikit sekejap ya, saya share dahulu. Okey. Baik, sedikit kita katakan mukadimah lah. Saya perkenalkan sedikit pengenalan. Saya merupakan calon yang HLP yang berjaya dalam temuduga HLP pada tahun 2025. Saya Siti Suria binti Syafi'i, juga merupakan pelajar tahun pertama baru sangat masuk, baru 2 bulan lebih kan. Dan pengkhususan saya adalah dalam pendidikan STEM, Sains di Universiti Sains Malaysia. Dan saya mempunyai pengalaman lebih kurang 15 tahun. 22 hari bulan itu merupakan tarikh bersejarah lah, bergelar seorang guru. Dan sudah 15 tahun sebenarnya berada di arena pendidikan, dan kemudian alhamdulillah tahun ini diberi peluang untuk hasrat menyambung belajar ni dah lama, dan alhamdulillah dimakbulkan oleh Tuhan pada tahun ini. Dan of course lah kita akan cuba sebaik-baiknya dengan apa yang telah diberikan. Okey, baik. Sebenarnya saya tidak ada perkongsian yang sedetail lah macam cikgu sebelum ini, dan saya percaya semua sudah memahami secara general ataupun secara khususnya kita boleh bertanya kepada pakar kita pada hari ini. Baik, sekadar perkongsian dari saya ya. Sekejap. Okey, baik. Baik, jadi saya mulakan sebenarnya dengan bengkel DDR yang saya sertai. Ini adalah pertama kali buat saya yang mengikuti sebenarnya grup We4U ni agak lama. Walaupun kebiasaannya adalah daripada Telegram, daripada grup DDR, dan ini antara pernyataan saya yang pertama berkenaan dengan bengkel DDR. Di sinilah tak salah saya pada awal pada 28 dan 29 Disember 2024 yang lalu, di mana ceramah bengkel bersama dengan Dr. Muhammad Nizam, dan inilah kali pertama saya bertemu secara face to face
bersama dengan Dr. Nizam. Masa ni berlangsung di Masjid Abdullah Fahim di Bertam. Inilah pertama kalinya saya mendalami berkenaan dengan reka bentuk DDR, yang mana kita tahu sebenarnya kalau untuk HLP ni trending kan sebenarnya, kalau peserta calon-calon yang ingin memohon kebanyakannya akan menggunakan reka bentuk DDR. Bukan maksudnya itu adalah pilihan masing-masing, tetapi saya melihat kepada DDR ini satu reka bentuk yang sangat bagus untuk kita terjemahkan di dalam kajian kita lah. Of course kita kena tahu kenapa kita mahu gunakan DDR kan untuk kajian kita. Dan juga saya ingin berkongsi juga kepada rakan saya yang juga merupakan calon HLP luar negara pada tahun 2024. Apabila saya berhubung dengan beliau, sebenarnya beliau juga menggunakan reka bentuk DDR, sehingga kan beliau melayakkan diri mendapat kita katakan berjaya mendapat tawaran HLP, PhD di luar negara. Itu saya tunjukkan satu bahawa reka bentuk DDR ni sangat meluas dah kini. Okay, baik. Jadi ini sekadar perkongsian saya untuk menunjukkan bahawa bagaimana sebenarnya apabila kita bertekad untuk memohon sambung, kita mahu sambung belajar dan sebagainya, kita perlu ada persediaan. Dan jadi pada tahun 2025 saya memohon buat kali yang sebenarnya kali ketiga. Saya ceritakan sedikit pengalaman saya. Kali pertama saya memohon adalah pada tahun 2018. Ketika itu memohon untuk peringkat sarjana. Tetapi itulah kita katakan apabila kita tidak ada persediaan, kita memohon dengan harapan sekadar mencuba. Itu saya katakan, saya ingat lagi kata-kata Dr. Nizam, kalau masuk sekadar nak mencuba baik tak payah, sebab ramai lagi yang bersedia dengan sebaik mungkin tapi tak dapatkan. Jadi ini saya jelaskan dari segi pengalaman saya tahun 2018 memohon sekadar cuba-cuba. Jadi sekadar cuba-cuba, alhamdulillah saya diterima. Saya mendapat tawaran untuk temuduga. Masa time tu barulah nak tengok dari segi apa topik apa, dan masa time tu jadilah proposal shop sendiri. Jadi saya memang sebagai satu pengalaman lah kepada rakan-rakan, sebagai satu tip lah, janganlah buat persediaan yang kita kata halai-balai. Ini yang berlaku pada saya pada tahun 2018. So it's end up dengan bila kita pergi ke temuduga, dipanggil untuk temuduga, tapi seperti yang kita tahu, bila melangkah keluar daripada bilik temuduga tu, kita dah boleh rasa aku tak dapat. Dan memang betul tahun 2018 saya tidak layak untuk diterima sebagai calon HLP, untuk pemegang HLP. Dan tahun 2021 masa era 2020-2021 era COVID, saya mencuba lagi kali ini dengan persediaan yang lebih rapi. Okay, kita pergi jumpa potential LSV dan sebagainya, tetapi harapan musnah sekali lagi, punah sekali lagi kerana saya tidak diterima, tidak dipanggil untuk temuduga. Masa tu memang frust, tetapi selalu kita husnuzon dan kita katakan Tuhan akan bagikan the best, the right time untuk kita. Jadi satu saya boleh katakan, jangan berputus asa, jangan berhenti untuk berusaha. Jadi dan pada saya teruskan sambung belajar secara sendiri, secara offshore di USM pada tahun 2022 dan kemudian mendapat ijazah sarjana pada tahun 2024, dan saya bertekad pada tahun lepas untuk saya gunakan pengalaman, saya gunakan ilmu sebaik mungkin untuk saya teruskan untuk memohon HLP pada tahun 2025. Dan inilah yang saya katakan bengkel yang pertama sekali saya mengenali Dr. Nizam secara face to face lah. Maksudnya kita berjumpa dengan rakan-rakan untuk mengenali dengan lebih mendalam tentang reka bentuk DDR. Okay. Baik, dan ini pula kemudian saya sentiasa mengikuti apa sahaja yang ada di dalam siaran, terutama dalam Telegram We4U tu. Saya mengambil kesempatan sebab saya selepas saya dapat HLP tu saya tidak ada kesempatan untuk secara bersemuka. Jadi saya sangat berterima kasih
saya mengambil kesempatan untuk berterima kasih kepada Dr. Nizam khususnya kerana kita katakan banyak membuat perkongsian sehingga kan saya ingat lagi sebelum menghadapi sesi temuduga, Dr. Nizam ada buat perkongsian untuk kita tanyakan secara detail sebelum kita menghadapi temuduga. Dr. Nizam buat sesi sebegini untuk kita anjurkan dan saya masuk untuk kita clarify segala persoalan yang mungkin kita rasa ada doubt kan, kita ada kita agak tidak faham sebelum sesi bacaan Yasin dan seterusnya. Dr. Nizam lepaskan kami sebagai calon untuk bertebaran lah, kata beliau, buatlah yang sehabis baik untuk di temuduga semasa temuduga. Dan ini bengkel ini saya hadiri pada 2 Februari 2025. Dan apa yang ingin saya katakan, yang saya tunjukkan adalah persediaan rakan-rakan. Saya yakin rakan-rakan yang mengikuti sesi pada malam ini semuanya mempunyai hasrat yang begitu tinggi untuk memohon HLP. Jadi gunakan masa sebaik yang mungkin. Maksud saya buatlah preparation seawal seperti yang Cikgu Siva ada katakan tadi. Jangan tunggu sampai di hujung nak tunggu dapat tawaran baru kita nak rangka dan sebagainya. Jadi ini saya tunjukkanlah, mungkin tak berapa nampak sangat Cikgu, tapi saya besarkan. Ini saya ingin kongsikan model proposal yang saya bawa berjumpa secara face to face di IPG Darul Aman. Saya mengambil kesempatan bersama rakan-rakan. Kebetulan saya daripada Pulau Pinang, pada ketika itu adalah hari Nuzul Quran di mana Pulau Pinang bercuti pada hari tersebut, tetapi di Kedah bekerja seperti biasa. Jadi kami memohon kepada Dr. Nizam untuk pergi berjumpa dan alhamdulillah disambut dengan sangat baik oleh Dr. Nizam, dan alhamdulillah juga kami juga berkesempatan untuk berkongsi mendapatkan tips daripada Dr. Sobri dan juga Dr. Syed. Jadi ini satu peluang yang sangat, kita kata peluang keemasan lah. Bukan senang kita nak pergi datang berjumpa dengan pakar kan, pakar reka bentuk DDR ini dan juga mendapatkan tips secara khusus, kita kata secara eksklusif daripada Dr. Nizam dan juga tim We4U. Dan ini yang saya nak tunjukkan, yang mana ini adalah contengan, saya katakan contengan daripada Dr. Nizam. Sebenarnya yang pentingnya saya nak dapatkan Dr. Nizam itu menunjukkan bahawa satu kriteria yang menunjukkan bahawa saya nak tunjukkan kepada panel bahawa kesungguhan kita untuk pergi berjumpa dengan pakar, mendapatkan feedback, mendapatkan apa yang perlu ditambah baik. Dan inilah dan seperti yang Cikgu Shiva cakapkan tadi, katakan tadi, template ini semuanya diambil daripada grup Telegram We4U yang mana telah disediakan oleh tim We4U. Saya sangat berterima kasihlah. Saya tak tahu macam mana pengucapan terima kasih tu kan, apabila kita membuat persediaan yang cukup baiklah. Maksudnya kalau sebelum ini bandingan dengan permohonan saya pada tahun 2018 memang berbeza kerana masa time tu tidak ada, mungkin saya pun tidak tahu lagi tentang kewujudan We4U dan sebagainya. Jadi memang kita tidak ada bimbingan. Tapi rakan-rakan pada masa kini memang sangat beruntunglah. Jadi kerana kita ada grup supporter yang We4U ini yang menyediakan pelbagai bahan yang perlu kita cari sahaja dalam grup Telegram. Dan ini saya tunjukkan seperti yang panel satu tadi, Cikgu Siva dah maklumkan tadi. Ini model proposal ini sebagai summary kepada, sebenarnya kita buat, macam saya sendiri pun saya akui saya menyediakan proposal dahulu. Saya sediakan proposal yang lengkap dahulu, lebih kurang proposal saya agak panjang juga, lebih kurang 38 pages. Jadi kita fahamkan dulu proposal kita dan kemudian kita summarizekan dalam model We4U. Kerana apabila kita bawa pergi, dan saya bawa
contengan ya kan ya daripada model proposal ini saya bawa bersama semasa menghadiri sesi temuduga. Kerana apa saya nak tunjukkan sebenarnya kepada panel bahawa ini yang telah saya saya pergi berjumpa dengan pakar dan kemudian ini yang telah kita tambah baik kepada yang sedia ada yang untuk kita tunjukkan kepada panel. Baik, jadi kalau rakan-rakan lihat, okey, tajuk, okey, and then pendahuluan, penyataan masalah, ini semua kriteria seperti yang dimaklumkan tadi daripada bab 1 hingga bab 3 yang sangat penting. Okey, bab 1 dan bab 3, persoalan kajian yang mesti koheren, ya, dia mesti selari dengan objektif kajian, batasan kajian, kepentingan. Memang kalau kita ikutkan satu page A4 ini memang agak, kita katakan agak cram lah. Jadi itu kita panggil sebagai creativity, sebab saya ada dengar calon-calon pada tahun 2025 juga come up dengan bukan A4 tetapi A3 yang lebih besar. Itu creativity masing-masing lah. Okay, kemudian bergerak kepada metodologi dari segi pengumpulan data, persampilan, instrumen kajian rintis dan analisis data. Jadi ini memberi satu gambaran penuh kepada apa kajian yang ingin kita propose, okay, kepada panel semasa proses temuduga berlangsung. Jadi okay, seterusnya ini adalah proposal yang telah ditambah baik dan kemudian inilah proposal yang saya bawa ketika menghadiri temuduga. Di mana kalau rakan-rakan lihat kita ada sedikit perubahan di sini macam yang Dr. Nizam sentiasa katakan bila kita membuat pernyataan perlulah ada sokongan iaitu citation butterfly kan. Jadi saya highlightkan di sini supaya kita kita ingin teguhkan satu pernyataan kita semuanya adalah didokong oleh scholar-scholar ataupun artikel kajian yang terdahulu dan sebaiknya rakan-rakan mestilah kita menggunakan reference ataupun citation yang 5 tahun terkini. Saya bawa proposal masa berjumpa dengan Dr. Nizam, saya tunjukkan ya, saya saja nak berkongsi bersama rakan-rakan. Saya bawakan ini saya punya proposal yang saya bawa berjumpa dengan Dr. Nizam pada mula tersebut. Jadi masa Dr. Nizam tengok tu front page saya, Dr. Nizam kata tak dapat dah, confirm tak dapat. Masa tu saya pun macam tak dapat. Okey, maksudnya apa yang Dr. Nizam sebagai mungkin Dr. Nizam ada pengalaman dan sebagainya, maksudnya kita perlu buat sesuatu yang lebih lah daripada orang lain. Maksudnya jadikan sesuatu yang kita katakan lain daripada yang lain untuk eye capture kepada panel. So macam mana? Jadi masa saya terfikir, okey, maksudnya itu satu tips yang Dr. Nizam bagi, mungkin secara langsung tetapi kita faham apa yang sebenarnya Dr. sedang maklumkan kepada kita. Kita nak kena buat apa ni? Okey, jadi saya come up dengan semasa temuduga dengan page seperti ini. Tak nampak. Minta maaf lah. Okey, lebih kurang macam inilah tak. Okey. Maksudnya kita gunakan sekarang ni ada banyak template Canva dan sebagainya. Jadikan satu proposal cover page kita pun dah menarik perhatian. Mungkin tak faham, kita tak tahulah panel menarik perhatian atau tidak. Tetapi eloknya tidaklah kosong. Okey, ada corak, infografik dan sebagainya. Dan ini saya katakan proposal yang telah ditambah baik, okey, dari segi metodologi. Saya juga propose menggunakan reka bentuk DDR semasa sesi temuduga tersebut, di mana kita nyatakan secara ringkas instrumen kajian, dan apabila kita membentangkan kajian kita, proposal kita pada panel, jadi secara tidak langsung panel dapat gambaran secara ringkas berbanding dengan mereka perlu selak kita punya proposal yang lebih daripada 30 pages kan. Jadi mereka dapat kefahaman tentang apa yang kita nak lakukan kajian kita berdasarkan kepada one page ini sahaja, one page model proposal ini. Jadi dan kita sendiri sebenarnya model proposal ini juga bertindak sebagai satu, kita kata macam
tips jugalah kepada kita in case kita terlupa, jadi kita boleh tengok secara ringkas untuk kita bentangkan kepada para panel. Okay? Termasuklah juga dengan citation. Semasa pengalaman saya keluarkan beberapa citation. Sebenarnya bukanlah menghafal sangat sebab kita dah tulis dekat model proposal, okay? Kita dah ada dalam slide kita sedikit sebanyak yang kita ingat, yang kita hafal. Jadi ini secara tidak langsung sebenarnya apabila kita memberi satu kita kata statement, kita ada sokongan, kita ada dokongan daripada apa yang kita perkatakan. Saya ingat lagi Dr. Nizam kata kalau kita guna perkataan saya merasakan macam kita pula yang shock sendiri kan. Itu maksudnya kita kena gunakan kita katakan dokong dengan kajian yang betul. Ini yang kita katakan butterfly citation yang perlu up to date, yang terkini dan juga menjurus kepada bidang apa kajian yang ingin kita propose. Itu sedikit sebanyak model proposal yang telah ditambah baik. Jadi kiranya saya tidak banyak perkongsian sangat kerana saya rasakan telah cover oleh panel 1 dan juga ini sahaja yang saya ingin tunjukkan kepada model proposal kerana saya juga ingin berkongsi sedikit kerana saya adalah calon temuduga pada hari the very first day untuk temuduga seluruh Malaysia, iaitu saya ingat lagi pada 13 April, hari pertama sekali. Masa tu kita baru saja merayakan hari raya. Kita baru saja hari raya dalam 2 minggu sebelum. Jadi kita boleh fahamlah kan, seminggu nak beraya bersama keluarga and then kita ada seminggu saja untuk prepare. Jadi bayangkan rakan-rakan sekiranya kita tidak mengorak langkah lebih awal, apa akan jadi dengan proposal kita? Apa akan jadi dengan persiapan temuduga kita? Kan? Jadi of course saya punya prinsip apabila saya keluar daripada bilik panel, daripada bilik temuduga, saya nak keluar dengan keadaan yang sangat berpuas hati. Maksudnya berpuas hati tu kita dah all out dari segi preparation dan kita keluar dalam keadaan kita tersenyum kerana berpuas hati, bukan tersenyum kerana kita menjangka kita akan dapat atau tidak. Itu kita serahkan kepada Tuhan. Okay? Itu kita dah berusaha bersungguh-sungguh, selebihnya kita berserah kepada Tuhan. Tapi yang saya katakan adalah preparation yang baik ini dengan apa persiapan yang telah kita lakukan mestilah kena sebelum daripada dan walaupun kita tidak menjangkakan kita akan mendapat temuduga atau tidak, seperti yang rakan-rakan lihat saya gambar yang saya berjumpa dengan Dr. Nizam pada bulan bulan yang tadi saya tunjuk tadi tu, sebenarnya saya sendiri tidak mengetahui, rakan-rakan lain pun tidak mengetahui adakah kami diterima sebagai calon temuduga ataupun tidak. Tetapi itu kita fikirkan, kita letak tepi. Yang penting kalau kita dapat temuduga pada dalam masa terdekat, itu kita rezeki kita lah. Tapi kalau kiranya kita tak dapat temuduga, kita kena ingat yang kita dah memulakan persiapan kita sangat awal. Jadi mengambil masa yang lama untuk kita improvise dan sebagainya. Jadi itu sedikit saja perkongsian dari saya berkenaan dengan model proposal. Baik, itu saja kot saya rasakan dan saya mengucapkan kepada rakan-rakan yang sedang membuat persiapan untuk buat persiapan yang sebaik mungkin. Tekadkan di hati niat yang betul untuk sambung belajar kerana apa? Kerana niat yang betul, insyaAllah kejayaan akan menanti bersama. Okay, baik, saya rasa itu saja sedikit perkongsian ya, moderator. Ada apa-apa persoalan, saya akan cuba jawab dengan sebaiknya. Okey, terima kasih atas perkongsian yang padat dan jelas tu. Okey, sekarang kita buka ruang soalan lagi. Jika ada yang ingin bertanya ataupun ingin berkongsi pandangan pun boleh juga dipersilakan.
Mungkin saya boleh tanya sikit, adakah model proposal ni berbeza dengan kerangka konseptual dan kerangka teori yang diletakkan di dalam proposal ataupun ianya adalah gabungan keduanya? Mungkin Cikgu Siti Suria ke ataupun Cikgu Jani boleh jawab. Saya mungkin ada jawapan dia, cuma saya rasa mungkin rakan-rakan lain mungkin tak tahu dalam proposal kita ada kerangka yang kita kena bangunkan juga letak dalam tu, dan kita ada ni yang kita propose untuk add on adalah model proposal. Macam itulah. Saya boleh menjawab Cikgu Suria. Betul kan jika salah okay, apa yang saya faham dengan conceptual framework adalah ia merujuk kepada seluruh kajian kita. Dia tak macam model proposal. Model proposal cuma yang ada yang tadi saya sertakan tu, yang elemen-elemen tu. Tapi conceptual framework adalah dia, bila nampak conceptual framework, kita dah nampak apakah model-model yang kita guna, macam satu gambaran, macam satu gambar raja dalam kita punya kajian. Manakala theoretical framework adalah teori-teori yang kita akan gunakan dalam kajian kita. Tu pada apa yang saya faham, conceptual dengan theoretical adalah berbeza daripada model proposal. Betulkan saya kalau salah pandangan? Doktor ataupun Cikgu Yaya Suria? Saya kirakan doktor lebih layak untuk menjawab persoalan bagi ni doktor. Soalan simple je. Jawab Apa soalan dia tadi? CF, Conceptual Framework, and TF, Theoretical Framework. Kemudian nak comparekan dengan model proposal lah. Model proposal tu kita buat sendiri, kita yang cadangkan untuk calon-calon di Shopee ni. Dalam model proposal tu ada dekat 10 kot item ataupun dimensi yang kita tengok, dan kita combine semua dalam tu lah supaya ni macam summary of research lah. Kita letak semua dalam tu bagi orang nampak apa gambaran keseluruhan, ataupun mungkin nak kata research framework ke, tapi dia macam lebih kurang summary of research. Yang CF tu kita perlu letakkan dalam kita punya proposal. CF ni kena buat dalam bentuk grafik. CF ni kena buat dalam bentuk grafik. TF kalau tak nak grafik pun tak apa. Buat dalam bentuk paragraf, ayat-ayat yang kita guna pakai. TF ni adalah theoretical framework, iaitu teori-teori yang kita guna pakai dalam kajian kita. Dalam model proposal tu kita tak detailkan sangatlah tentang CF, TF, cuma kita kadang-kadang kita masuklah satu dua citation, satu dua jenis CF ataupun teori-teori yang kita guna pakai untuk menampakkan ianya adalah bersifat empirical study, bersifat kajian berbentuk ilmiah. Sebab tu yang saya suruh masukkan bracket-bracket tu. Bukan macam tadi lah sebut, bukan ni nak test lah, ni nak try dulu lah. Kalau nak try tak payahlah. Cakap tu itu lah. Kalau nak try, nak main je, nak prepare sonok-sonok, tak payah. Sebab memang tak dapat satu. Kemudian sebelum kita dibagi untuk interview HLP ni, kita kena tulis dulu sinopsis. Sinopsis tu yang akan menentukan kita dapat tak dapat HLP. Tapi tempoh tu nanti bila dapat panggilan untuk interview, tak lama masa dia untuk nak buat model proposal tu. Yang first kali hantar online apa semua nanti dalam bulan berapa tak ingat. Lalu waktu macam tu lah. Waktu bulan 4 macam tu dipanggil untuk interview. Dan ada dua penantian lah yang boleh tahan juga kita duduk tunggu suspend ni. Satu,
Bila kita hantar, kita tunggu untuk dipanggil interview. Bila dah dipanggil interview, kita nanti pula dia punya result dapat tak dapat InsyaAllah. Kalau dipanggil interview, maksudnya kena buatlah model proposal apa semua tu. Tapi kalau tak dipanggil, bermaksud dari sinopsis kita tu dah memang di reject awal-awal lah. Okay, so preparation sinopsis, preparation model proposal tak boleh lah buat last minute. Sebab tu dalam model proposal tu dia compact lah, dia semua bubur dalam tu. Research operational template, ada setengah orang gunakan istilah tu, ROT. Ada orang buat 2 page, dia sama je. Kalau you nak buat 2 page, you buat 2 page. Tapi yang 1 page ni krem lah, padat dah sikit, gunalah font 9. Okay. Dan ada seorang, dulu saya ingat lagi di Temuduga ni, dia besarkan yang dia buat master tapi dia besarkan 1 page model proposal tu. Daripada A4 dia jadikan macam lukisan tu A3 pun. Dan dia buat elok, cantik. Kemudian dia laminate-kan, dia bagi dekat panel. Maksudnya panel ni nampak excited lah dari segi preparation. Sebab preparation tu penting. Kalau jawab salah ni totalnya akan jawab salah lah. Memang banyak yang salah pun. Sebab kalau nak bawa DDR, ramai yang jawab salah pun. Tapi nak bawa DDR, tapi tak study DDR. So ramai yang jawab salah. Sikit-sikit tu okey lah. Sure lah sebab baru nak belajar kan. Tapi dari segi preparation you all ni yang menyebabkan mungkin orang tengok bersungguh-sungguh. Walaupun salah jawab sikit-sikit lah. So kita tak katakan model proposal ni saya tak wajibkan. Tapi ramai yang buat. Dalam permintaan nanti untuk pergi interview HRP, dia tak kata pun model proposal. Dan kita ni bukan duduk bawah bahagian tajaan pun. Kita just suggest untuk nak nampak benda tu dalam 1 page report. Dia lebih kurang 1 page report. Design tu terpulang pada you all lah nak buat bentuk macam mana pun, tapi dalam 1 page report. Research operational template tu kita sebut dia. Dia gabung macam-macam dalam tu, daripada pendahuluan, daripada problem statement, significant of the study, rational of the study, RO, research objective, RQ, research question, methodology, limitation of the study, semualah sampai ke bawah sampel apa semua tu. Cramkan dalam 1 page tu, padat. Font kena kecil lah. Jangan cerita ni font 16. Ceritanya font 9. Sebab yang tadi tu yang di show tu, okey lah tu. Alright. So yang di show tadi tu, ada yang conteng-conteng tu, itu yang laku tu. Yang conteng tu bawa, pergi tunjuk. Ini menunjukkan benda ni dah di-verified. Maksudnya dah disemak. Okay. Yang tak conteng, yang bersih sangat tu pun, selepas dibaiki, yang bersih tu bagi. Tapi yang satu yang diconteng-conteng tu, tak kisahlah siapa conteng pun, tapi janganlah bagi kawan conteng. Hantarlah dekat mana-mana universiti, jumpa Profesor A, Profesor B yang namanya gah-gah ni. Bagi dia komen tentang proposal ni. Bukan yang conteng tu menunjukkan kita teruk ke apa-apa. Biasalah tu orang tengok yang conteng tu adalah kesungguhan. Tapi kadang-kadang korang ni bila conteng je, nampak tak cantik lah, apalah. Bukan masalah cantik tak cantik. Dalam kes ni, orang nak tengok kesungguhan. So contengan orang yang korang pergi jumpa tu, untuk mendapatkan nak verify tu, itu yang menunjuk kesungguhan. Bukan kes cantik tak cantik. Okay? Bila dah conteng, lepas conteng tu, baki lah. Baki tu, elok balik. Tunjuk. Ini yang diconteng, ini yang tak diconteng. Alright? Yang dah diperbaiki. Biar panel nampak, kesungguhan ni beza sikit daripada orang lain. Mungkin orang sebelah kita tak ada pun model proposal. Model proposal ni we for you yang suggest. Okay? Daripada dulu 2021. Lama dah pun. Right? Tapi dia tak menjadi satu trending lah. Sekarang ni dia dah menjadi trending. DDR plus model proposal ni dah kita bawa lama lah. So bila pergi satu Malaysia ni masa interview Sabah Sarawak apa, dia pun ada DDR dan dia akan ada model proposal. Dan benda tu tak wajib. Kalau panel tanya, ini adalah summary of research. Ringkasan tu dalam tu. Tak wajib letakkan teori apa pun dalam tu. Kalau nak letak lah.
Tak wajib nak letakkan model-model sandaran ke apa ke, tapi ada ruang-ruang yang dipilih tu, yang gunanya ruang-ruang tu, yang kecil-kecil tu, adalah untuk bracket-bracket citation. Okay, yang CF and TF ni, conceptual framework and theoretical framework, you are masuk dekat korang punya korang punya apa? Proposal. Alright, dan slide tu, kalau lebih 1-2 still okay lah. Kalau 5, 6, 7, okay di sekarang ni dah. Dah banyak dah AI dalam research ni, boleh pakai notebook LM, boleh buat grafik yang cukup powerful, cantik, alright. Banyak lagi yang memang kita boleh guna pakai dah untuk kita buat, kita tanya kita punya tajuk, lepas tu suruh AI detailkan, and then kita double check balik. Okay, dan bukan nak tanya AI semualah tapi kita check balik. Sebab kalau kita terdetik niat kita ni nak buat tajuk A, and then kita ni beku, tak boleh nak fikir sangat, tanya AI dulu. Banyak AI yang kita boleh pakai. AI dalam research lah, bukan AI dalam PDP. AI dalam research. Contoh, you boleh tanya notebook LM, you boleh tanya Manus AI, you boleh tanya Perplexity, Elicit, Scopus AI. Ini yang banyak kita guna pakai untuk Gemini nak guna pakai untuk come out dengan detail untuk tajuk-tajuk itu. So, tak ada masalah sekarang ni. Dan orang yang dah buat sekarang ni pun kalau tak habis, tu yang kita heran tu. Kenapa lah tak habis? Suria dengan Ranjani. You kena habis cepat-cepat ni. Sebab orang yang bagi top dalam ni, syok kena habis 3 tahun. 3 tahun setengah. 3 tahun lah, 3 tahun. 3 tahun tu okey lah kalau boleh submit full tu. Tahniah dua-dua ni. Ada ramai lagi ni yang dapat dulu pun. Dan dia orang ni, dia ikutlah apa saya cakap ni. Memang saya punya mulut ni memang tak tahan sikit. Saya punya suruh buat kerja tu lain. Kerja pagi, petang, siang, malam tu. Bengkel apa semua ni. Dan ada orang tanya kenapa DDR. Itu satu lagi persoalan dia. Sebab saya buat DDR. Itulah kenapa asyik-asyik saya je bagi bengkel. Sebab saya orang DDR. Saya offer juga dengan orang full quantity, full quality, mixed method. Nanti kita bagilah yang nak buat mixed method, yang nak buat full quality untuk bagi top. Tapi taklah macam kita buat DDR ni. Sebab DDR ni kerap sangat bengkelnya. Free je bengkel. Kecuali yang datang dekat IBDA tu bayar duit makan je kot 20. Betul sudah kan? Yang ikut di bertam dulu bayar berapa? Bayar 70, tapi Dr. Nizam maklum satu sen pun Dr. Nizam tak ambil kan, semua memang betul. Untuk makan sebab yang tu USM punya charity untuk USM kot. Kan? Betul. Tak apalah Tapi kalau bergerak atas We4U ni, kita tak fikir duit sangat lah. Jangan tanya lah grup, bengkel ni dia bayar ke? Tak payah tanya lah. Kecuali saya bagi talk untuk tim Unimap ke, tim Dr. Wazani ke mana ke. Yang tu lain. Itu pun saya minta paling kurang sebab dia orang pun ada tim juga yang menguruskan tu. Tapi untuk We4U atas nama tim We4U ni, so kita tak kenakan apa-apa payment lah. Kita tak kenakan apa-apa payment. Ada logo We4U tu insyaAllah. Kalau RM20 tu duit makan lah. Tu pun kalau datang ke IBDA. Alright. Dan saya tak ada masalah untuk ke depan nanti sebab sebab sekarang ni AI boleh buat. Okay, saya baru fikir tajuk A je, saya tanya Manus tu. Dan saya dapat 20 pages dan saya suruh AI yang lain pula tengok lagi apa dah citation lah apalah. So dapatlah 2 hari dapat satu macam proposal juga research proposal. Alright. Tu zaman sekarang ni. Jangan nak brainstorm sangat tau. Brainstorm 5 jam, 6 jam, 3-4 orang tapi tajuk pun tak ada lagi. Bukan brainstorm ni, bukan brainstorm, dia makan je lebih. Dia jumpa 3-4 orang duduk dalam library lah apalah, bukan brainstorm sangat pun. Duduk di rumah tu cari internet yang laju, cari sumber-sumber apa semua tu, lepas dapat tajuk tu brainstorm lah. Kalau brainstorm sama-sama apa pun bukannya keluar sangat idea tu. So AI punya jawapan ni sedap tu. Betul tak? Macam ni? Betul. Betul tak Surya? Korang mesti pakai AI sekarang ni. Kau tengok nak buat matrix table tu,
Sekarang ada AI dah, masuk aja paper, dia akan keluarkan metric table tu. Dulu buat table tu, ya Allah, ada template orang A, template orang B, apa semua ni. Tapi sekarang ni masuk paper, dia boleh buat pada kita ni satu synthesize ataupun satu metric table yang mengandungi nama penulis, tahun, metodologi yang pakai, apa semua tu. Alright, ada 7-8 kolom kat situ. Itu matrix kajian. Itu pun notebook LM pun boleh buat. Okay. Dan kita bercakap sebenarnya kita tak boleh tinggal ada AI dalam penyediaan proposal HLP ni. Memang tak boleh tinggal. Dan saya tak bagilah dia orang yang share ni untuk bagi soft copy dia orang punya model proposal. Sebab dia orang tengah study. Ingat tu. Ingat tu. Dia orang tengah study, so saya tak benarkan dia orang share. Dalam grup tu memang dah ada pun contoh-contoh model proposal tu. Kita tak boleh ambil yang orang ni. Yang orang buat kita tak boleh ambil. Kita nak dia punya design tu. Dan yang kita bidang kita lah, kita nak isi design tu. Okay, kita nak isi dia punya konten-konten dalam setiap satu kolom-kolom tu. Kita yang fikir sendiri. Kita nak ambil yang orang tak boleh sebab orang tengah buat kajian. Tak boleh ambil yang orang. Kalau nak ambil format, nak ambil apa, lama dah duduk dalam tu. Cuma kita kena rajin cari benda dalam tu. Okey? Panjang pula saya cakap. Saya tak apa okey ni, di sini banjir ni. Sana banjir doktor? Ayah naik doktor highway pun tak sebelah kami ni tutup. Oh. Rumah saya kat Changlun, kat UUM ni. Dan highway sebelah Citra tu dah tutup lah. Alright. Fida, sorry Fida. Lama saya jawab Fida. Okey doktor. Saya sebenarnya kita boleh putuskan sebenarnya model proposal ni dia macam rumah besar lah. Kerangka conceptual dengan kerangka teori tu sebenarnya dia adalah part of that yang ada kat dalam proposal yang secara tak langsung kita masukkan juga dalam model proposal. Sebab model proposal tu dia adalah menyeluruh semua rumah yang ada dalam kita punya model. Macam tu kan, sebab tadi Dr. Cikgu Jani tadi dah cerita dah benda tu blueprint. Saya cuma question back balik sebab tak ada yang soal kan, sebab dalam tu kita ada kerangka konseptual dan kerangka teori. Takut nanti miskonsep tentang model proposal dengan kerangka tu. Nampaknya tak ada soalan lagi. Ada apa kata-kata akhir mungkin daripada Dr. Nizam ke Cikgu Suria ke Cikgu Jani ke, sebelum saya rasa kita tutup sesi perkongsian ni. Okey, yang ada ni, ada soalan tak? Ada soalan? Direct. Dia orang kalau tanya method, serah kat saya. Patutnya dia orang lah jawab. Jenis sekarang buat DDR ke? Ya doktor, saya buat DDR juga. Okey, Suria? Saya ikut SV saya, Dr. Kuanti. Okey. Baik, sebenarnya macam ni, kita purpose ni, kita bagi ni untuk tujuan kita ni untuk pergi HLP je. Bila korang dah dapat SV masing-masing nanti, method tu akan berubah. Alright? Ada yang berubah, ada yang tak berubah lah. Kadang-kadang dia ubah-ubah, bila dia ubah, dia patah balik. Guna DDR balik lah. Lega. Sedangkan masa korang prepare ni nak pergi HLP ni, korang memang 100% DDR lah. Tapi bila sampai dengan SB, bukan dia nak pakai sangat yang kita buat tu. Yang ni untuk melepaskan HLP. Kena faham tu dulu. Kalau dia nak mix method, dia nak full quantity, terpulang lah pada SB. Kan kita nak boleh lawan SB, kan dia tak sign dia punya report ke apa ke. Okay? Ada soalan lain? Cepat. Betul lah tu. Model proposal ni faham lah tu. Okey, kalau tak ada Ranjani, Suria, sudah. Untuk yang tak join lagi kalau Shopee tu join. Kemudian untuk yang tak tahu lagi chatbot tu, nanti masuklah dalam grup Telegram tu. Yang tengah belajar pun pakailah chatbot tu. Orang dah buat lah chatbot untuk DDR, Fuzzy, NGT, ASN. Ada satu lagi nanti kita keluarkan lah. Okey, so Fidah.
Okey, nampaknya tak ada persoalan lagi. Nampaknya semua mungkin jelas. Mungkin nampak macam belum lagi kot. Tak apa. Dia sebenarnya model proposal ni kita boleh buat sebelum kita buat proposal ataupun kita boleh buat selepas kita dah siap proposal. Boleh dua-dua pun bagi saya okey, sebab sometimes kita ada idea kita coting dulu catat. Ada masa kita dah nampak full picture baru kita boleh buat. Dia tak ada yang silap dan tak ada yang salah. So jika tak ada soalan, maka saya rasa saya tamatkanlah sesi untuk pada malam ini. Terima kasih pada semua, pada Dr. Nizam, pada Cikgu Siti Suria dan juga pada Cikgu Siva Rajani untuk sesi perkongsian malam ini. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah pada perkongsian yang lain. Cikgu Navinita ni angkat tangan, kenapa? Ada soalan ke? Alamak, cikgu, kesahan dan kepercayaan kena ada pada setiap puasa. Okey, setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain masa. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Nizam. Terima kasih memberi peluang pada malam ni untuk berkongsi. Good sharing Cikgu Siva. Ya. Bagus. Kongsi macam tu lah bagus. Terima kasih Dr. Siva. Thank you Siva. Thank you. Thank you lah. Cikgu lah. Thank you. Muka macam profesor lah tu. Okay, thank you. Thank you Dr. Nizam.